KJL wilayah Aceh telah pihak rakyat dia kakak kerananya berlaku zina kakak dia. Jadi kakak kali kita sebut kata negeri wilayah Aceh adalah salah satu wilayah yang duduk di bawah peraturan KJL Indonesia kakak. Tetapi di Aceh ni dia boleh perintah sendiri. Dia panggil kata otonomi kakak semenjak tahun 2001. Lalu itulah kakak di wilayah Aceh ni dia guna beberapa hukum hudud dia panggil. Hukum mengikut syariat lah, mengikut syariat Islam kakak. Lebih-lebih lagi ni kok macam orang berjudi tak berjudi, kok orang minum alkohol, minum arak ke apa nama kok, ada melaku hubungi seks ataupun ada zina kau lagu mana deh, curi kau lagu mana kakak, dia ada hukum tertentu. Macam zina ni kena pihak lah satu jumlah lebih kurang beratus hotel jugalah. Kau lihat kat 100 hotel. Maka pada beberapa hari yang telah lepas baru ni, kakak pihak mahkamah dia ni telah buat keputusan, katanya ada 2 orang, satu pasangan lelaki dan perempuan pergi duduk curi berzina kakak. Itu dia pergi curi berzina, maka pihak pegawai ni boleh pergi kakak, kemudian pada tu kena pihak dah lah 140 T. Maka 140 T ni lagu mana? Golek pihak dengan kerana zinanya kakak tak lebih daripada 100 butir, tapi hak mereka ni kakak tak kira lelaki pembaik, perempuan pembaik, kena pihak seorang-seorang tu 140 butir. 40 T tambah ataupun hak baki tu kakak kerana apa dia? Kerana mereka pergi minum arak ataupun minum alkohol kakak dia. Ada Islam tak boleh nak minum lagu tu lah kakak dia. Maka pihak KJL dia ni ambil tindakan, ambil hukum dengan rotan dengan pihak kakak terhadap 2 orang lelaki dan perempuan kakak dia. Tu dia. Bukan sekadar ni saja kakak. Ada salah satu orang polis iaitu Muhammad Rizal. Dia telah beri maklumat kepada AFP ataupun kepada wartawan. Dia royak katanya dia telah higap satu orang pegawai Sedadu. Hak orang royak ni kakak Sedadu dia juga. Dia ni sebagai ketua polis syariah Bandar Aceh. Jadi seorang Sedadu ni iaitu Muhammad Rizal ni dia royak katanya ada juga tu luknong dia, orang kerja dengan dia tu pergi duduk berlaku zina di satu tempat. Tiba-tibanya pihak pegawai ni igat dia. Maka dia kata tak kira siapa dia, orang kerja dia ke, anak kali, anak buah dia ke lagu mana, ataupun rakyat biasa ke lagu mana kakak, dia buat perkara ni kena pihak kena rotan seperti orang ramai-ramai. Dan dia royak katanya anak luknong dia ni, orang kerja dengan dia, orang bawah daripada dia ni kakak dok pergi berlaku zina, maka kena pihak kena rotan juga kakak dia deh. Tu dia ni berkenaan dengan kes yang berlaku di Aceh kakak, kerana dia berlaku zina gapo sana, pihak pegawai dia tahu kat kakak kena pihak sama sekali kakak dia deh. Maka orang yang kena pihak saat ni lepas daripada cukup jumlah gapo dagak, pihak pegawai tertentu itu saat ni juga telah muat kereta pergi berubat di hospital dengan secepat bangatnya kakak dia deh. Hukum ni tetap jadi hukum ni di tempat dia ni, hukum ni kerah molek kakak dia deh. Bagi sesiapa nak pergi buat haji ataupun nak buat umrah, ingatlah kepada syarikat Al-Hikmah Tour yang diurus oleh Ustaz Sabri. Ibadat sempurna dan layan dia molek. 3 paket terbaru pada hari ini. Umrah 10 awal bulan Ramadan hanya 75,000 kos. Semenjak 13 hingga 27 Kumpapan 2569 ini. Umrah bulan Minakum dan Mesayun semenjak 25 Minakum hingga 10 Mesayun hanya 69,000 kos sahaja. Dan 1 hingga 16 Mesayun 2569 ini hanya 69,000 kos. Maklumat lebih lanjut segera berhubung mengikut nombor telefon selalu.